Tuan-tuan, nak faham roh duduk di mana apa? Roh keluar kok mana pun kita tak tahu. Orang nak mati ni, kita ni Allah bagi izin tengok depan mata orang nak mati, orang nak habis umur ni dah berapa banyak dah sampai hari ni. Kita tahu tak orang mati ni roh dia last keluar kok mana? Keluar kok mulut ke, keluar kok hidung ke, keluar kok ubun-ubun kepala ke, keluar kok rusuk ke, keluar kok mana roh ni? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Hadis kata apa? Hadis kata idza syakhasal basar, apabila mata sudah tengok tepat ke atas. Hadis beritahu detik-detik akhir manusia. Idza syakhasal basar, apabila mata dia tak main dah, orang nak mati, dia duk tengok satu tempat ya. Syakhasal basar, dia kata. Panggil pun tak main dah, tak kali tengok kiri kanan apa dah, dia duk tengok tempat dia. Dia tengok apa? Tak tahu. Dia nampak apa? Tak tahu. Tapi yang pastinya kalau itu saat akhir dia sudah nampak malaikat main. Idza syakhasal basar wa hashrajal sadr, dan apabila dada jadi sempit, apabila dada jadi sesak, apabila dada jadi semput, menyawa, nampak duk tarik, tak cukup oksigen, nafas tak cukup, duk lepas itu duk tarik. Nabi kata be careful, is a time. Waqsha'arral jild, apabila kulit sudah jadi sejuk. Bila kulit dah mula sejuk, anak cucu duduk ke tepi pegang kaki ayah ni, sejuk dah. Tahu dah. Pegang tangan, sejuk, pegang. Waqsha'arral jild, apabila sejuk kulit. Wa tashannajat al-asabi', Nabi kata apabila jari-jari sudah mula krem, jari dah mula krem. Anak duduk sebelah pegang tangan ayah ni, pegang, krem lah. Apa tuan-tuan? Dia tengah duduk sakit, sakaratul maut, dia tengah sakit. Tapi keluar kok mana? Allahu akbar, Allahu alam, Tuhan saja yang maha mengetahui.